Sabah Law Society (SLS) nampak seperti membawa suara keadilan di negeri bawah bayu. Namun bisu dalam soal jarah kekayaan negeri bernilai ratusan bilion ringgit. Dakwaan itu dibangkitkan seorang pemerhati yang turut mempersoalkan kelantangan SLS dalam isu perundangan persekutuan, terutama hak 40% hasil bersih persekutuan diperoleh daripada Sabah, tetapi tidak pula menuntut balik hasil kekayaan Sabah yang mungkin mencecah trilion ringgit, didakwa dijarah berpuluh tahun oleh ahli-ahli politik terdahulu di negeri itu. Kata pemerhati, Sabah kaya dengan sumber bumi namun menyaksikan hasil perolehan minyak, gas, bala, tanah dan royalti yang tidak pernah seimbang. Dakwanya pelbagai laporan dan siasatan mendedahkan bagaimana kontrak dan konsesi diserah kepada kroni politik. Dakwanya lagi hasil negeri disedut keluar sekaligus meninggalkan rakyat di pedalaman tanpa pembangunan, tanpa jalan berturap, tanpa bekalan air bersih, malah tanpa sekolah yang sempurna. Desak pemerhati kekayaan negeri ini sepatutnya mampu menjadikan setiap anak Sabah menikmati pendidikan percuma, kemudahan kesihatan berkualiti dan pembangunan seimbang. Tetapi realitinya hasil bumi Sabah seperti air paip bocor mengalir deras tanpa kawalan. Pada 17 Oktober lalu, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memutuskan Kerajaan Persekutuan mempunyai kewajipan untuk mengadakan semakan dan membayar semula hak tuntutan 40% hasil bersih yang diperoleh dari Sabah mengikut perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan. Hakim Celestina Stuel Galit ketika menyampaikan keputusannya di mahkamah mengisytiharkan bahawa pemberian khas yang dibuat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah tidak sah, ultra vires dan tidak rasional serta melanggar Perlembagaan Persekutuan. Hakim juga mendapati bahawa perintah semakan kedua dan ketiga yang dikeluarkan kedua-dua kerajaan adalah tidak sah dan membenarkan permohonan sepenuhnya oleh SLS. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan memberikan penjelasan terperinci di Dewan Rakyat pada Khamis mengenai keputusan kerajaan yang tidak merayu terhadap pemberian khas berdasarkan 40% hasil Sabah. Pada Selasa, Jabatan Peguam Negara AGC berkata Kerajaan Persekutuan tidak akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi mengenai pemberian khas 40% hasil dan akan memulakan rundingan segera bersama Kerajaan Negeri Sabah. Bagaimanapun, dalam kenyataan sama, AGC turut memaklumkan nasihat undang-undang telah diberikan kepada Jemaah Menteri berkaitan kecacatan dalam alasan penghakiman Mahkamah Tinggi. Antara lain, alasan penghakiman didakwa mengandungi tuduhan berat terhadap Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah, termasuk dakwaan bahawa kedua-dua pihak telah menyalahgunakan kuasa dan melanggar kewajipan perlembagaan sejak tahun 1974. Lantaran itu, Kerajaan Persekutuan akan merayu berhubung kecacatan dalam alasan penghakiman tersebut.